Isu tanah di Masjid India yang menempatkan kuil Dewi Sri Patra Kaliaman masih hangat diperdebatkan. Ceritanya, tanah itu asalnya milik DBKL, kemudian dijual kepada Jekyll Trading Sdn Bhd pada tahun 2014. Bagaimanapun timbul kontroversi, kuil akan dirobohkan untuk memberi laluan kepada pembinaan masjid. Bila dah jadi begini, mulalah semua orang nak jadi hero. Lawyers for Liberty, MIC serta Parti Kemajuan Malaysia mula masuk campur. Mereka menyalahkan DBKL kerana tidak berbincang dulu dengan pihak kuil sebelum menjual tanah tersebut. Watia Morty, Presiden Parti Kemajuan Malaysia, siap memetik dokumen era British untuk mempertahankan hak pemilikan tanah tersebut. Persoalannya, kalau betul kuil itu sudah wujud lebih 130 tahun di situ, mengapa pihak pengurusan kuil tidak pernah ambil inisiatif untuk membeli atau sekurang-kurangnya menyewa tanah tersebut? MIC serta pemimpin India lain juga perlu dipersoalkan kerana hanya bersuara setelah isu ini menjadi nasional. Sedangkan sebagai parti yang mewakili kaum India, mereka sepatutnya lebih proaktif sejak awal. Sebenarnya, Jekyll Trading sudah berbincang dengan pihak kuil selama 10 tahun. Bukan tidak ada usaha untuk mencari jalan tengah. Jekyll siap menawarkan tanah lain serta menanggung kos perpindahan. Tapi pihak kuil masih tidak mahu. Walaupun Lawyers for Liberty berhujah bahawa kuil itu dipindahkan ke lokasi sekarang pada tahun 2008 dengan pengetahuan DBKL. Hakikatnya, tanah itu tetap tidak diwartakan sebagai kawasan rumah ibadat. Bila tanah itu dah menjadi milik persendirian pada tahun 2014, maka isu perundangan menjadi lebih kompleks. Akibatnya, kini semua kuil Hindu di Malaysia yang dilihat seolah-olah dibina di atas tanah persendirian, di tepi jalan, depan pejabat atau berhampiran hospital, mula diperiksa dan dipersoalkan kesahihannya oleh masyarakat. Malah yang menariknya, ramai netizen berbangsa India sendiri di media sosial bersetuju kuil tersebut dipindahkan dan tanah dipulangkan kepada pemiliknya. Ramai yang sedar masalah ini berpunca daripada wujudnya kuil kecil yang didirikan atas tanah haram. Kalau dari awal ikut prosedur betul, perkara ini tidak akan menjadi isu yang besar. Rundingan masih berjalan, jadi tidak perlulah ada pihak yang nak jadi batu api. NGO seperti Lawyers for Liberty dan Peguam Amiga tolong berhenti buat provokasi. Ini bukan isu agama, tapi isu pengurusan dan undang-undang hartanah. Jangan pula ahli politik pembangkang sibuk nak menyimbah minyak ke dalam api dengan naratif kononnya Kerajaan Madani tunduk kepada pihak tertentu. Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri dah umumkan akan hadir ke Majlis Pecah Tanah Masjid India di tapak yang sama pada 27 Mac nanti. Namun, itu bukan tanda kerajaan menolak perbincangan dengan pihak kuil, tapi komitmen terhadap pembangunan bandar di bawah rangka kerja Madani. Perlu diingatkan, kerajaan tidak ada dasar untuk robohkan mana-mana rumah ibadat secara paksa tanpa berunding. Kepada MIC, Lawyers for Liberty, Amiga dan pembangkang, hentikanlah main sentimen perkauman. Jangan jadi hero dengan membakar emosi rakyat. Kerajaan sedang berunding mencari penyelesaian terbaik. Fokuslah pada solusi, bukan provokasi.